Mana ada usananya yang debat dah awak. Apa aku ubek kau? Kayu aku ubek je. Anjing lah, misal itu awak. Kayu dia ubek sedang wang di mana dia duit ang kau. Siapa jadi nang? Ubek nanti ke biduang tu. Nak kamu ubek biduang tu, itu awak. Dia biduk dan peradunya. Meminta kepada satu kan dia sebagai salah seorang je. Meminta kepada satu, tapi awak sembayang je. Dia ubek tu biduk awak agak je. Orang sakit sangkut kepada Tuhan saja. Itu mana? Kalau awak sakit, kalau nak diubek, apa kata awak? Pulau Marak nak lambang bugih marindai timur sungai Pinang. Lawan galak nak mandi menangi takana untung dia pergi. Bintang timur nak bamiak mani tanggelang-gelang ke tapian. Cinta tidur nak mandi tak menangis takana untung dia bahagia. Kadang-kadang biduk aku di seorang awak ke tengah laut tu ada. Di tengah awak kerja. Nya megang. Megang awak caroi. Jadi awak fikir tali di mana nya nak kenai dah. Awak fikir awak lain. Baru fikir, kau di pasaran biduk orang lama. Ni bibah. Itu. Engkau disuruh Sarayo. Kalau sakit engkau, aku pubek engkau. Kalau pukit itu tidak melawan atau biduk anak melawan kan. Kadang-kadang limau tu disait awaknya melatiang orang ni. Pun tak campak aja saitan limau awak tu kan. Itu tanda baik kasus saya. Bangun engkau sampai engkau nak bangun sampai kau makan sesuatu. Ini kalau minta tolong ni awak maka bisa melakukan. Kalau minta tak tolong awak, mau nolong dah. Tapi kau awak aja kau ni ambil biduk siapa pasal biduang tu, nak kanai dah kau nyupek dah awak. Ni alai tangan lah melakukan. Hak kena mudah lagi kan. Jangan awak nantu dia awak, kan nantu dia awak tu nya kemating. Bako lagi bisa kau ditunggu engkau nak penganakan kau orang kau bantu lain. Ada apa pahamnya? Syukur alhamdulillah. Nama lah kata nenek awak dulu mah. Jangan gentar, jangan lemah. Itu katanya. Tabu melipat awak, kanari awak. Itu dia. Bah ketika awak mau bek tau, mau bek melimau perasaan, ayo. Tabu melipat awak.